dan giging selamanya. Betul. Okey, aku pula. Habis aku fizik. Habis semua aku menang. Siapa lagi nak lawan? Saya! Kau belum main lagi. Jom. Okey. Jom. La. Menang lagi. Jadi, jangan marah. Alah. Terima kasih, daun keladi. Lain kali kita main lagi. Ya? Banyaknya bulu. Kita nak buat apa dengan bulu-buluh tu? Nak buat lemang kot. Macam awal sangat je. Puasa pun belum lagi. Apa hal? Atuk dari mana? Atuk ikut diorang tu cari buluh. Ni Atuk nak pergi tengok diorang susun buluh kat padang sana. Nak tengok dah cukup banyak ke tak? Banyak-banyak buluh? Untuk apa? Untuk buat pesta pertandingan pelita panjut. Apa? Pelita panjut tu apa? Aik, macam mana korang tahu nama pelita panjut? Atuk kata tadi, nanti ada pesta pertandingan pelita panjut. Apa tu? Alah, lampu pelita yang kita pasang keliling rumah pada hari raya. Hei, bukan. Pelita panjut ialah pelita minyak tanah yang dipacak pada kayu atau buloh tinggi. Biasanya, ia dipasang berbaris-baris di luar rumah pada malam-malam akhir Ramadan hingga hari raya. Kalau buluh panjang, bolehlah pasang meninggi. Boleh, tapi bahaya kalau buloh jatuh kena rumah. Terbakar pula rumah. Biasanya, pelita panjut yang besar dan tinggi, orang akan buat kat tanah lapang, macam di padang. Oh, itulah atuk kata buluh semua disusun di padang. Maksudnya, pesta tu akan diadakan di padang kampung kita lah. Ya ke apa? Terang benderanglah kampung kita nanti. Bermandikan cahaya lampu pelita. Wah, mesti ramai orang datang nak tengok. Kenapa? Dah semestinya. Orang kampung seberang dah tentu datang beramai-ramai. Mereka mesti nak masuk pertandingan. Betul? Hai, besok kita jumpa atuk. Kita nak masuk pertandingan juga. Ingat, besok kau berdua kena tolong akak kemas rumah dan beli barang nak buat kuih. Untuk apa? Hai, untuk persediaan nak puasa dan hari raya lah. Lupalah tu. Bukan lupa. Hanya tak ingat. Amboi. Menjawab. Niat puasa ingat ke lagi?
ke dah lupa juga? Ingatlah, Opa. Semalam kita orang dah baca dengan kawan-kawan. Betul-betul semua pun ingat. Bagus. Cuba baca Opah nak dengar. Jom kawan-kawan, kita baca sama-sama. Nawaitu sawmagatin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini, fardu ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Nak jumpa tu, tapi dia tak ada di rumah. Kalau macam tu, jom kita ke warung Uncle Mutu. Kawan-kawan lain dah tunggu kat sana. Tapi kita orang kena beli barang. Lepas tu kena balik tolong Kak Ros kemas rumah. Alah, sekejap je. Kita kumpul sama-sama makan. Lepas ni tak boleh dah makan siang sama-sama. Sebab besok dah nak puasa. Lah. Ipin, nak pergi ke? Kawan-kawan. Yeay, saya suka. Kawan-kawan sudah sampai. Lain-lain. Mari makan. Amboi, seronoknya makan. Siapa belanja? Kau? Angkai lah. Hari ni Angka belanja semua makan. Besok puasa sudah mula. Semua kena puasa. Jangan ponteng ah. Terima kasih belanja. Itu pun Atuk dengan Uncle Latong. Puas kita orang cari Atuk. Betul. Jom. Atuk. Kita orang nak masuk pertandingan pelita panjat tu. Mula. Dekat mana? Apa itu pelita panjut? Apa itu? Saya pun mau tahu juga. Abang, lu tahu kan? Tak tahu. Sabar. Mutu, tarik 2. Orang Melayu dulu meraihkan 10 malam terakhir Ramadan dengan meriahnya. Biasanya kampung-kampung akan diterangi jalaan pelita panjut. Oh, itu lampu minyak loh. Betul. Dan ia dipasang pada buluh. Betul ke Datuk? Betul. Dulu kan tak ada elektrik, tak ada lampu jalan. Jadi pelita panjut amat penting sebagai sumber cahaya yang mudah didapat dan murah. Ia menerangi jalan dan halaman rumah. Senang untuk orang ke masjid. Sekarang pun memang kita pasang lampu pelita bila hari raya. Tapi Atuk nak buat pesta pertandingan pelita panjut gergasi. Kampung kita tak pernah buat. Ini untuk menghidupkan kembali warisan budaya dan kehidupan orang Melayu zaman dahulu. Orang semua boleh masuk pertandingan pelita panjut. Kategori kawasan rumah. Ya, cantik-cantik. Ikut kreativiti masing-masing. 2-3 ikan laga. Saya sama Meme boleh juga ke? Kau berdua tak sambung raya. Tak payah. Kau datang tengok je. Aduh. Apalah Fizi. Ini pertama kali kamu kita buat pertandingan pelita panjut. Buat pertama kali juga kita akan buat panjut gergasi di padang. Penduduk kampung akan bergotong royong buat sama-sama. Oh, banyak bagus. Ada semangat kejiranan. Hey Fizi, kau mie goreng aku dihabisin? Kamu yang makan. Makanan sudah datang. Semua boleh makan. Terima kasih Uncle Mutu. Sedap. Alam, saya punya warung. Boleh bertanding kan? Kau pun nak bertanding? Tak payahlah.
Susanti, di negara kamu ada pesta pelita panjut? Kurang tahu sih. Tapi di kampung saya ada pesta api 7 likur, yaitu gapura api likur raksasa dengan bentuk yang macam-macam. Samalah tu. Kita akan ada 3 binaan tradisi panjut gergasi. Kita akan bina surau besar Kampung Durian Runtuh melawan 2 binaan dari 2 kampung yang lain itu. Bila nak mula bina? Sekarang pun dah boleh mula. Binaan dibuat di padang kampung. Aduh, nak bunuh yang mana? Pengen tu. Cepat. Ramainya orang. Semua sibuk bekerja. Kita harus bantu. Tak payah. Kenapa tu? Kau budak, duduk je tepi. Bila orang minta tolong, baru tolong. Sini banyak benda tajam. Jadi bahaya. Baik tu. Panas tu. Saya tengok sajalah. Tin kosong ni nak buat apa? Nak buat pelita panjut buluh. Nanti ia ditaruh semuanya. Lepas tu barulah diletakkan dalam lubang pada ruas buluh yang telah disusun macam ni. Besar betul panjat seram kita. Mestilah. Baru orang nampak. Ia akan jadikan kampung kita unik dan pusat tarikan ramai orang luar. Atuk berazam untuk angkat semula warisan budaya ini. Asik banget. Suasananya bikin saya kangen sama kampung halaman. Di kampung saya juga sama. Orang akan datang sama-sama, tolong buat berbagai bentuk. Bagus semuanya. Jangan main-main. Nanti terhempap orang. Dah, pergi balik semua. Jangan lupa malam ni tarawih. Baik tu. Ingat tu Fizi. Jangan penting. Dengar. Aku budak baik. Mesti datang punya. Lebih-lebih lagi ada makanan. Malam ni tak ada makanan. Tak ada. Ya, tadi. Ibi, alamak kalau kau punya. Yelah. Satu lagi tu untuk siapa? Untuk Fizi. Tapi dia tak ada pula. Dia betul-betul tak datang tarawih. Pilih tahu tak dia makan-makan. Fizi. Aku ambil lah. Ambil lah. Makan apa tu? Bukan main bunyi kruk-krak. Makan krepek ni. Atuk nak? Boleh juga. Ada ke lagi? Sen, bagi atuk yang tadi tu. Tu, tadi masa solat tarawih, sedang Pak Imam baca ayat, tiba-tiba dia sujud. Kenapa? Oh, itu sujud sejadah. Imam buat bila dia baca ayat sejadah dalam Al-Quran. Ia macam kita menghambakan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kau orang buat? Ikut sujud lah. Lepas tu orang bangun, kita orang pun bangun. Dan tersambung solat. Betul dah tu. Siapa tahu mengapa solat tarawih hanya dilakukan dalam bulan Ramadan? Kenapa? Kenapa, Opah?
Kerana solat sunat tarawih merupakan ibadah khusus yang disyariatkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan selepas solat Isyak. Bulan-bulan lain macam mana? Bulan lain, solat malamnya dipanggil sebagai qiyamul lail atau tahajud. Oh. Akak baru tahu. Mak kau. Bising lagi. Dah naik rangka surau. Kelihatan surautnya sudah setengah siap. Ya lo, sangat besar. Saya suka. Sumpah ni siap batu. Sempat. 2-3 hari lagi, siaplah. Hiasan pelita rumah kita orang pula. Bila nak mula? Oh, itu senang je. Besok pagi kita mula. 1 hari boleh siap. Saya mau tolong. Boleh? Datang rumah. Tapi tak ada makan minum. Kita orang puasa. 2-3 mangga masam. Tapa-tapa, saya faham. Atu, kita orang nak buat hiasan yang lain daripada lain. Ha? Hiasan apa pula? Macam-macam lah kau orang. Nak buat apa? Apa? Tunggu.